Maknya. Orang muka aku ni elok. Video tak punya ada plastik. Buang je kat depan tu, buang kan. Buka tu kan. Ha. Betul lah? Oh, nampak ada line lah. Oh. Dah pakai pula dah. Hanya dapat tinggal absorb. Semua ambil atu. Tengok aku nak orek. Kita nak pergi zoo ni. Kak Long, zoo tu mana pun boleh. Dia sampai malam lah. Kak Lu pun tak pernah pergi zoo. Tak apa yang malam. Kak Lu tak pernah pergi zoo. Ada lagi kan? Ya Allah, semut. Sekejap muka. Abang muka elok sikit. Kenapa tengok tu? Dia cakap dia lah. Video ni. Nak selfie. Kilometer dari sini. Mana nak boleh? Tram ni tak akan berhenti ya. Kita akan teruskan perjalanan kita ke sampai. Okay, baik. Di sebelah kanan kita juga adalah pameran serigala. Serigala ni pun hanya aktif pada Mandindak. Aku tunggu lontong lah dia makan. Melayu ni. kalau kita masuk jalan kaki. Wow. Ke atas. Bukan, memang dia ni orang tua. Paling tua sekali. Satu rambut dia macam tu. Paling tua dah rambut. Bulu dia. Tadi orang hutan. Dia ada baby seorang kat bawah sana. Hai. Wow. Dia dah sampai. Kita panggil saja dia akan datang. Oh, comel. Dia macam pakai hoodie. Ada lagi satu. Serigala Kat ekor. belakang. Dalam dapur buku besar kan? Dia memang dia kecil macam ni saja. Okey, di sebelah kanan kita adalah burung kentoy. 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 Macam Jepang. Kalau dia dah terlalu banyak mati. Dia tidur ke? Orang belakang tolong tengok tangan saya. Kita ada di dunia ni buaya-buaya terbesar lah. Ada seekor buah hanya aktif pada waktu malam saja. Okey, saya tunjukkan. Kita dekat pasti abang boleh nampak tak? Okey, tengok kat lubang nombor 1, lubang kedua tu. Okey, dia setahun sekali dia akan jatuh sendiri. Dia akan turun. Okey, lepas tu dia akan tumbuh balik macam ni. Yang ni baru. yang ketek tu. Yang ketek. Dia lebih tebal. Where is it? Wow. Perut dia macam tu ah. Tengok dalam kotak. Comel gila. Kucing ni kita tak boleh belah kat rumah sebab dia hanya makan daging sahaja. Lama sikit. Dia ada 3 ekor tapi dia orang tak bawa keluar sebab dia orang berlawan, gaduh. Pasal tu dia akan bergila-gila ya, dia tukar-tukar. Tidur ke? Tak lah. Mufasa. Ada drawai balik kamu ni. Ni. Ha. Apa? Nanti kita pusing. Nama dia Aina. Dalam bahasa Inggeris
Bagi Haina. Oh, Haina. Lubuk Beruang matahari pun tak bangun lagi. matahari tak keluar. Oh, mata kita Dia tidur. tidur. Oh, Yang mereka tinggal tu ulang kobra, jin kobra. i. Dia. Saya tak nak. Di Prof, kat ujung sana. Apa, nanti kita pergi kat depan. Ada jiraf. Dulu jiraf ada 2 ekor. Dia satu dah mati dah. Sebab kena keracunan makanan. Dulu kita boleh naik atas. Bagi makanan. Oleh sebab orang terlalu ramai bagi makanan, sampai plastik kotak air pun orang bagi kat dia. Dia kena keracunan. Bukan nilgai. Nilgai. Wow, nama dia ni Dia lah. rusa bintik. Dia burung yang kecil lagi. Kasar, wari. Dia memang burung yang kasar sikit. Ekor pertama tadi dia tadi dapat pertama satu. Dia. Ibu dia yang badan Hippopotamus. Ah, tu dia. ada dia ada badan lama typing ada perak ada. Dan ini berasal daripada hutan perak juga. Burung ni pergi. Bang, tengok kamera bang. Bang, tak pernah sikit kan? Rekod kita kan? Okey. Selepas bang, okey. 1, 2, senyum. Kenapa ti? Takut bulu berdapas habis. A few moments later.